Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nurliana binti Mahdi Farinduri. Nombor bateri I22306603. Saya daripada Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam semester 4. Okey, jadi di sini saya akan berikan sedikit penjelasan tentang tugasan saya, iaitu at-tashbih arkanuhu. Jadi di sini saya akan terangkan definisi atau elemen-elemen penting yang ada di arkanuhu at-tashbih agar kita mudah memahaminya. Dalam bahasa Arab, at-tashbih ni ialah perbandingan. At-tashbih ni dia membandingkan dua perkara atau sifat untuk jelaskan makna tersebut. Contohnya dia nak memperindahkan ayat tersebut dan mempercantikkan ayat tersebut. Contohnya ayat ni biasa didengari, tapi apabila dalam tashbih kita akan rasa yang ayat tu rasa macam lembut, sedap didengari. Contoh tashbih arkanuhu ni dia ada 4 elemen tau. Yang pertama musyabbah, yang kedua musyabbah bih, yang ketiga adatul tashbih, dan yang keempat wajhul syabbah. Nanti saya akan menjelaskan apa itu musyabbah, apa itu musyabbah bih, dan apa itu adatul tashbih, dan apa itu wajhul syabbah. Musyabbah ialah sesuatu yang dibandingkan dengan sesuatu yang lain yang mempunyai ciri persamaannya. Musyabbah bih ialah sesuatu yang menjadi bahan penyerupaan musyabbah. Manakala adatul tashbih pula digunakan untuk membandingkan dua perkara, iaitu musyabbah dan juga musyabbah bih. Wajh syabbah pula ciri setara, iaitu bermaksud ciri-ciri yang sama pada musyabbah dan musyabbah bih. Jadi dekat sini at-tashbih ni berbandingan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang mempunyai ciri yang sama dengan menggunakan perkataan tertentu. Contohnya kita ada al-ilmu kanuri fil hidayati al-misal. Okey, itu contoh dia lah kan. Okey, yang bermaksud ilmu itu seperti cahaya dalam memberi petunjuk. Ilmu itu seperti cahaya dalam memberi petunjuk kepada manusia. Macam saya cakap tadi, at-tashbih ni dia memperindahkan, dia mempercantikkan ayat tersebut. Jadi ayat tu sedap didengari. Jadi lepas tadi saya dah jelaskan apa itu musyabbah, apa itu musyabbah bih, apa itu adatul tashbih, dan apa itu wajh syabbah. Seterusnya kita akan pergi kepada contoh. Di sini saya akan berikan satu contoh, iaitu at-talibu mujtahidun kana hilati fi ilmiha. Jadi kat sini kita akan pecahkan kepada 4 elemen tadi. Mana musyabbah, mana musyabbah bih, mana adatul tashbih, dan mana wajh syabbah. Sini dekat ayat tadi, al-musyabbah tu at-talibu. At-talibu allazi yusifu bil ijtihad. Dekat sini al-musyabbah bih dia ialah an-nahilati. Okey, seterusnya yang ketiga dia adatul tashbih. Jadi adatul tashbih dekat sini adalah kaf. Baik, yang keempat ialah wajh syabbah. Dekat sini wajh syabbah ialah fi amaliha. Al-ijtihadu wa nasyid fil amali. Okey, dia maksud belajar rajin dan ketekunan dalam kerja. Dalam contoh ni bermaksud, jadi di sini dalam contoh ni bermaksud belajar rajin seperti lebah kerja. Jadi maksud dalam contoh ni ialah belajar rajin seperti lebah dalam kerjanya. Okey, jadi dekat sini yang serupa ni pelajar, yang dibandingkan itu ialah lebah. Dalam contoh ni kita boleh samakan sifat ketekunan dalam kerjanya. Okey, jadi dalam contoh ni kita boleh samakan sifat ketekunan dan kerajinan dalam contoh ni dengan membandingkan dan dengan menggunakan perbandingan seperti. Sekian penjelasan daripada saya atas tashbih arkanuhu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.